Tapi semangat ini luar biasa, Zana. Kerana seolah-olah patah dayung dengan tangan kudayung juga. Maknanya semangat yang kental. Maknanya kalau kita gunakan gayung, ibarat patah gayung dengan jari dan tangan kudayung juga sehingga berhasil Pro 2 pada hari ini. Jadi kita saksikan Pro 2 telah berjaya memenuhi kesemua komitmen yang ditetapkan oleh MITI dan kerajaan. Ya, pelaburannya 800 juta ringgit. Pembangunan lebih dari 100 tenaga pakar tempatan. Pusat pembangunan EV nasional dan pengeluaran kenderaan EV tempatan. Dan kata Zainal Abidin, harganya mampu beli. Saya belum tahu. Tapi kalau ikut prestasi, saya yakin dengan apa yang dibicarakan. Dan yang menarik ialah 52 lebih vendor tempatan. Jadi jaringan ini, kerana apa-apa projek raksasa, kebimbangan dan kemuskilan kita ialah bahawa dia tidak berjaya meratakan dan menjamin pengagihan ekonomi yang adil. Jadi apa yang disebut kadar lokalisasi dan vendor itu juga menjadi satu tumpuan dalam pengurusan Pro 2 supaya kita menjamin penghasilan produk tempatan ini dengan rantaian bekalan domestik tempatan. Saudara-saudari yang saya muliakan, kita sekarang menuju ke tahap yang lebih baru. Ya, kenderaan elektrik. Kemudian dilengkapi pula dengan beberapa kemudahan dan prakasa digital, menjadikan kenderaan ini bukan saja moden, berteknologi tinggi, tapi berjaya dalam usaha daya saing dengan syarikat-syarikat yang lain. Saya percaya dan kita akan menambah ikhtiar dalam mana-mana kunjungan kita dan usaha mencari pasaran bukan saja dalam negara dan luar. Saya juga tentunya akan memenuhi tanggungjawab sebagai ejen Pro 2.